Jepun kan. Lepas tu kamu buat arahan, orang dengar tak? Dengar. Jadi yang kata tadi pasal mengapa bank melibatkan bank M kepentingan orang yang mana menyimpan deposit apa sebagainya tu, macam kredit dengan wang, kita nak kurangkan macam mana. Itu saya bagi pendapat pada ni syarikat komuniti ni. Saya kata sebab reason kita nak pegang besar kan, kamu kata nak ambil undang-undang, nak tengok betul-betul ke kes kesalahan yang terbaru ni adalah isu rampasan sebagainya, memang diketahui dalam proses-proses untuk membasmi 2020 dulu. Tapi tak dapat dilaksanakan kerana kes COVID kaitan dengan kanak-kanak projek Permata. Permata tu kita nak buat untuk di Sabah Sarawak, kita ringkaskan cakap untuk bagi sektor-sektor membangunkan anak-anak tempatan, anak asli, orang asli. Bila sebut anak orang asli, tak ada cemar-cemaran, asli ataupun gas asli ke, tanpa kimia ke, faham kan? Tak ada mabuk lah maksudnya. Jadi anak-anak asli tu dikecoh dengan projek solar di Sarawak. Sarawak Report ataupun media Sarawak Report beritahu kata isu kes berkaitan dengan Terengganu besut. Jadi ringkaskan cakap kat sini, apa yang kita tengok solar-solar yang bukan kata supersonik, solar dibuat di elektrik, tiang elektrik ataupun projek yang dipancarkan melalui alat termokasi toll homes, internet device sebagainya kan, ataupun kawasan-kawasan sektor-sektor dalam agensi kerajaan, misalnya penjara, tahanan, camp, pusat serenti ataupun tempat kegiatan SRC, kegiatan-kegiatan ajaran sesat tu yang baru ni bincang di podcast tu, yang tumpuan kita pada risalah ajaran sesat. Risalah tu maksudnya tanda tangan dari Polis Jawa Pasar lah untuk mengikat orang-orang di bawah tu. Kita perincikan balik lah macam mana yang terlibat dengan aktiviti berbagai jenis dadah. Ada yang dadah gantian, ada dadah morfin, heroin, metafetamin sebagainya lah. Jadi kita tak ada keperkaran bidang tu, cuma kita boleh terperincikan sikit tentang bawa SRC tu, kes tertunggak tu kan. Tapi tak semestinya kita ni terlibat ataupun pemulihan untuk wang YNDB, tak. Cuma kita ambil laporan kita tentang YNDB tahun 2010 dah tamat, kontrak tu 2008 pun dah tamat. Jadi bila disambungkan balik, maknanya pemulihan. Benda ni dia tak akan habis. Macam mana kita tengok lori ayam tangkap orang kan. Lepas tu kita semula recycle, yang tu nama dia. Sebab tu kita tengok ada undang-undang. Macam mana drakonia manusia, isu kajian undang-undang lapuk tu dibangkitkan semula di parlimen. Isu-isu yang kita berkait dengan musang kan, Musang King. Macam mana Sultan kata isu plastik banyak di tempat dia di Bertam. Jadi tak boleh selesaikan, dia tolak balik pokok-pokok Musang King yang dinaikkan oleh tanah-tanah dia atas peneroka Cina. Jadi semua tu subsidi dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat turun di Bertam, banyak sedikit dadah juga, lebih kurang sama kan dekat sini.